hari ni korang ada challenge dekat Bazar Ramadan. So ada 3 syarat yang penting 3 syarat penting. Korang kena beli main dish, makanan berat lah. Okay, makanan berat. Lepas tu korang kena beli minuman dan korang kena beli pencuci mulut, kuih ke tak. So tapi ada bajet korang hanyalah seorang RM10. Okay, jom. Plan kita yang pertama, kita nak cari main dishes lah, main dish. Saya tak suka ambil ayam dulu, saya suka ambil yang menu utama dulu. Ambil menu utama dulu. Kalau ayam tak apa, saya boleh bantu. RM2 part saja. Balance sekarang kita ada RM7.60. Okay, kat sini kita nak beli ayam. Okay, boleh tengok ayam dia, banyak warna. Okay, dapat ayam keladi. Jom. Ayam keladi ni RM2. Saya dapat dengan RM10 first kali nasi ulam. Dengan harga? Dengan harga RM8. Okey. Kemudian potong-potong kan. Air keladi. Harga RM2. So habis dah RM10 saya. So okay. mana dessert dia? So dessertnya yang ni. Kena terpaksa tipu-tipu sikit. Dapat mana duit? Yang ni cendol. Kau menipu ke? Mana boleh tipu? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Okay, Najah. RM10. Pasti nak